Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ada viewing satu rumah dekat Taman Mata Kuala Lumpur. Rumah ni teres 2 tingkat, rumah tepi, rumah end-lot. Tak ada tanah lah, tapi sebelah kawasan rumah ni dia kawasan kosong. So rumah ni ada 4 bilik dan 2 bilik air. Kenapa 2 bilik air? Dulu ada 3 bilik air. So owner dia tak perlu satu bilik air tu, dia dah pecahkan lah. So tapi kalau nak bawa balik boleh dekat tempat tu. So rumah ni owner dah extend bahagian belakang dan ada slab untuk tambah lagi untuk tingkat 1. And then rumah ni kita jual dalam keadaan yang seperti dalam gambar ni lah. So kepada mana-mana pembeli yang mencari area Permata dengan bajet lebih kurang RM580,000, boleh hubungi saya lah. So harga ni kita boleh runding lagi. Rumah ni dia menghadap sebuah rumah banglo tapi sebahagian sisi. So kawasan tak busy sangat. Okay. Nombor saya ada, saya letak dalam description. Apa-apa boleh contact saya lah. Assalamualaikum.